Terima kasih Yang Pengerusi, Yang Dipertua. Saya ingin minta penjelasan daripada Yang Berhormat, bilakah tempatan banjir di sepanjang Sungai Golok yang akan dibina? Sebab apabila berlakunya banjir di antara kawasan parlimen yang paling banyak terlibat dengan banjir, termasuklah kawasan saya di Rantau Panjang, sempadan dengan Thailand, dan kita melihat keuntungannya kepada rakyat asing, kepada negara jiran. Bagaimana apabila berlakunya banjir, lumpuh lebih daripada 2 bulan ekonomi penduduk sekitar. Jadi sekarangnya banyak daripada peniaga-peniaga tak boleh buka kedai, yang mana mereka terpaksa berhijrah ke negara jiran untuk mendapatkan apa-apa keperluan dengan suasana yang ada. Yang kedua ialah jabatan-jabatan kerajaan seperti klinik, balai polis terpaksa berpindah. Bukan mangsa banjir saja pindah, klinik pun kena pindah, balai polis pun kena pindah. Sekarang sudah masuk hampir ke rancangan Malaysia yang ke-10, dan saya dimaklumkan cadangan untuk membina tambatan ini sejak daripada RMK yang ke-7 sampai sekarang belum jadi realiti. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian, bila ke perkara ini akan diselesaikan. Sebab apabila berlakunya banjir, negara terpaksa menghabiskan wang yang banyak, bukan sahaja pampasan kepada mangsa-mangsa banjir dengan makanan, dengan kerugian yang dialami, nyawa, harta benda dan sebagainya. Jadi perkara ini seharusnya diberi perhatian yang serius. Saya rasa ini lebih penting daripada projek Monsoon Cup, ini lebih penting daripada projek Formula 1. Ini adalah kepentingan rakyat. Minta penjelasan. Boleh. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Teman-teman Yang Berhormat, kita RTB Golok kita akan timbang dalam rancangan Malaysia ke-10. Tapi saya berharap Yang Berhormat boleh berbincang dengan kerajaan negeri juga, kerana kerajaan negeri juga harus memain peranan membantu menyelesaikan masalah seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Jangan cuma menyalahkan kerajaan persekutuan sahaja. Apabila ada satu masalah, kita bebankan kepada kerajaan persekutuan. Jadi saya berharap Yang Berhormat dapat juga bincang dengan kerajaan negeri. Yang Berhormat, Pasir Mas telah bertanya mengenai kemajuan pelaksanaan projek fasa 1 RTB Lembangan Sungai Kelantan. Teman-teman Yang Berhormat, projek ini berjalan dengan lancar dan mengikut jadual. Sehingga kini 20% projek telah disiapkan. Saya berharap projek ini dapat disiapkan mengikut jadual pada Februari 2011. Boleh minta laluan. Ya. Saya nak tanya Yang Berhormat, terima kasih Datuk Yang Betul. Apakah projek tambatan banjir yang sedang dilaksanakan sekarang ini termasuk dalam pakej tambatan sungai Kelantan di sebelah Rantau Panjang dan Pasir Mas yang ditanya oleh ahli parlimen Rantau Panjang tadi? Kalau tidak masuk, tentu ianya berasingan. Jadi kalau berasingan, sebagaimana yang dibangkit tadi, apakah Yang Berhormat akan dapat memaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila lawatan Perdana Menteri ke Thailand, selatan Thai nanti bertemu dengan Perdana Menteri Thailand supaya berbincang masalah ini? Sebab masalah tembok yang dibina oleh pihak Thailand yang menyebabkan air masuk ke Kelantan ada kena-mengena dengan negara Thailand. Jadi hal ini mesti dibuat di antara kerajaan Thailand termasuk juga kerajaan Malaysia. Sebab seperti yang disebut oleh Rantau Panjang tadi, Pasir Mas juga Teruk yang Datuk Dewan Petua, satu kawasan di Gelang Mas tergelami air yang kita tengok dalam TV baru ni, itu yang antara yang teramai termasuk di Rantau Panjang. Jadi saya minta budi bicara, sebab memang kerajaan Kelantan tak upaya nak buat ni, mereka boleh syarah je nak buat tak boleh. Jadi saya minta lah Yang Berhormat tolonglah timbang supaya dipercepatkan projek tambatan banjir untuk di Sungai Golok ni. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang projek yang saya sebut tadi tidak merangkumi projek-projek yang disebut oleh Yang Berhormat. Tapi dalam masa yang sama, sekarang JPS telah pun menjalankan program pembinaan ban di tebing-tebing Sungai Golok yang membelanjakan 28.5 juta ringgit. Dan kita harap ia dapat membantu sementara waktu sebelum projek RTB Sungai Golok dapat dilaksanakan. Dan saya akan menyampaikan saranan Yang Berhormat Pasir Mas tadi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Berhormat dari Lenggong yang menyentuh mengenai banjir juga di kawasan beliau. Bagi teman-teman Yang Berhormat,
Bagian Kejuruteraan Sungai JPS Malaysia sedang menyediakan draft termo rujukan bagi kajian plan pengurusan lembangan Sungai Perak bersepadu. Kajian ini juga akan meliputi masalah madapan pasir di sepanjang Sungai Perak dan cadangan mendalamnya di lokasi-lokasi akan dikenal pasti. Untuk makluman mengatasi banjir di daerah Kecil Lenggong secara menyeluruh, pihak kementerian melalui JPS telah pun membuat perancangan untuk menjalankan kerja-kerja tempatan banjir untuk Sungai Temelong, Sungai Nirok dan Sungai Lenggong. JPS Negeri Perak telah melantik perunding untuk menjalankan kajian-kajian ini di Sungai Lenggong dan membuka kecadangan penyelesaian sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. JPS Perak telah pun membuka permohonan ini ATB dalam bawah rancangan Malaysia ke-10. Yang berhormat dari Taiping telah menyebut telah mengemuarakan berbagai masalah mengenai daerah Larut dan Selema. Makluman yang berhormat, berbagai langkah dan perancangan telah dan sedang dilaksanakan untuk menangani masalah banjir di kawasan Larut dan Selama sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, pihak kementerian akan menjalankan kerja pemantauan penyelenggaraan sungai-sungai yang bermasalah. Kerja selenggaraan termasuk menebas, mencuci, mengorek mendalam dan melebar satu sungai, membuang kayu dan pokok tumbang yang mengganggu aliran sungai yang dilaksanakan secara berterusan dari tahun ke tahun bergantung kepada peruntukan yang diterima. JPS telah membelanja sebanyak ringgit Malaysia 3.5 juta pada tahun 2009 untuk kerja-kerja penyelenggaraan di kawasan Taiping, Larut, Matang dan Selama daripada peruntukan negeri dan persekutuan. Bagi langkah jangka panjang pula, pihak kementerian telah membuat perancangan untuk melaksanakan kerja-kerja tempatan banjir untuk daerah Larut, Matang dan Selama seperti pengeluaran sungai, melebar dan mendalam sungai, membina struktur kawalan hakisan dan pemelihara tebing, membina ban dan menghalang limpahan air sungai, membina semula infrastruktur lama yang tidak menepati keperluan semasa, membina struktur kawalan dasar dan beberapa program kerja mengikut keperluan semasa. Yang berhormat dari Hulu Langat telah menyentuh beberapa kejadian banjir tersebut yang diakibatkan oleh limpahan air dari Sungai Langat, Mukim Hulu Langat berikutan hujan lebat bermula pada 8 malam sehingga 1 pagi meliputi Kampung Batu 15, 16 Dusun Tua. Untuk makluman yang berhormat, Kota Raja bangun ya, dan masa pendek boleh saya selesaikan saya nak ayat bertanya ini mengenai GPS tadi. boleh saya selesaikan ayat ini dulu. Untuk jangka masa pendek, Jabatan Pengairan dan Saliran telah menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sungai dan anak-anak sungai Langat di kawasan Dun Dusun Tua bagi mengatasi masalah banjir dan hakisan tebing. Selain itu, projek rancangan tempatan banjir Sungai Serai, Mukim Hulu Langat juga kita rancang untuk laksana pada tahun 2010 yang melibatkan pembinaan kolam takung banjir dan menaik taraf saliran.